Dan dalam ujian, tuan-tuan, Allah firman ada satu perkara. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, Tuhan kami Allah. Dalam ujian dia kata Allah ada. Dalam ujian dia sedar bahawa Allah sedang tengok dia. Dalam ujian dia sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sedang nilai dia. Sedar yang Allah bersama dengan dia. Ini benda yang sangat mahal dalam ujian. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan sentiasa mewiridkan, menyebutkan, mengulangi Allah, Allah, Allah Tuhan aku. Allah tahu apa yang Allah bagi pada aku. Allah tahu kebaikan terhadap diri aku. Ujian yang sedang ada pada aku, semuanya Allah tahu belaka satu persatu. Ini milik Allah, ini kehendak Allah, ini keinginan Allah, ini ialah tanda cintanya Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Thumma istaqamu, dalam keadaan dia istiqamah mengatakan perkara ni, beristighfar dengan salah dia, mengingati segala kehendak dan keinginan Allah. Itulah kebaikan untuk dia. Dan dia sentiasa mengucapkan perkataan baik, istiqamah. Bukan sebelum haji ya, bukan masa haji ya, hatta lepas haji, hatta habis haji, hatta balik haji, sampai rumah, walau orang panggil haji, walau orang tak panggil haji, atau orang lupa sebagai pergi haji. Hakikatnya tuan, istiqamah dia tanda jalan yang mahal, yang mana Allah turunkan ayat ni, thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Orang ni, para malaikat akan turun dengan dia. Dia tak seorang. Kadang-kadang tuan, ada orang bila diuji, dia rasa dia kesorangan dalam ujian. Dia rasa macam tak ada siapa tahu. Aku seorang yang tanggung benda ni. Aku seorang ya. Seorang tak tahu apa yang ada dalam ni. Dan hakikatnya apa yang Allah Ta'ala sebut, tatanazzalu alaihimul malaika. Hakikatnya para malaikat duduk dengan dia. Para malaikat akan bersama dengan dia. Para malaikat akan keliling dia. Para malaikat akan kata kat dia sehingga hujung hayat dia. Tak kala roh nak keluar dari jasad dia, para malaikat akan kata, alla takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan takut, jangan sedih, jangan sedih. Wa abashiru bil jannah. Ni kami datang ni nak bagi khabar gembira terhadap sabar kamu dengan syurga yang Allah Ta'ala siapkan untuk di akhirat. Allati kuntum tu'adun. Ni janji Allah pada kamu. Kamu mesti dapat benda ni. Sabar kamu atas dunia dulu. Segala keadaan buruk yang hadir pada kamu atas dunia dulu, yang kamu tak cerita pada siapa-siapa, yang kamu pendamlah hati kamu seorang-seorang, yang kamu bentangkan suruh daripada Allah, yang mengeluarkan keharuman, kewangian yang menyebabkan para malaikat hadir ramai-ramai duduk dengan kamu. Sentuhan malaikat itu akan menyebabkan segala ketenangan jiwa, segala kebaikan perasaan, segala-gala keadaan ketenangan, tak kala keguntahan manusia dalam dunia. Tapi para malaikat datang, malaikat duduk dengan kita, malaikat sentuh kita. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Para malaikat kata apa? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata malaikat, kami yang jadi peneman-peneman kamu masa dunia dan di akhirat nanti. Para malaikat ni jugalah akan jadi teman-teman kawan-kawan kita kat sana. Tuan-tuan, hakikat orang yang sabar, dia sedang bersahabat dengan para malaikat. Orang yang sedang bersabar saat dan ketika dalam ujian, dia sedang bersahabat dengan para malaikat. Tuan-tuan, kita tak pernah seorang, dan kita takkan pernah seorang. Walaupun kita nampak macam seorang-seorang duduk atas dunia ni, nampak macam seorang, hakikatnya Allah hantar malaikat-malaikat yang menghadirkan sakinah, ketenangan dalam jiwa kita. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sabar ni tak nampak, melainkan dia hadir dengan hati yang tenang, jiwa yang lapang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima kita. Allah Ta'ala hadirkan kebaikan pada kita.